Ada yang tanya kita punya queen macam mana nak inflate dan deflate. Senang saja, langsung tak payah tiup. Dia ada satu motor macam ni. So kita masukkan kat sini and dia ada arrow dia, deflate atau inflate. So kalau korang nak deflate, tekan sebelah sini and dia akan deflate. Mike akan tunjuk dalam sekejap lagi. Nampak? Deflate simple saja. Tarik macam ni, dia dah kering macam tu. Korang lipat, lepas tu letak balik saja. Kalau nak inflate pula macam mana, tekan kat sebelah sini untuk inflate dan dalam masa lebih kurang 2 minit, dia sudah naik balik. Mike akan tunjuk. Dan seperti yang korang boleh nampak, tak sampai 2 minit sudah settle inflate and done. So, korang punya family boleh tidur dengan selesa time kat camping and tak payah susah-susah nak tiup guna mulut.